pada hari ni kita orang standby dekat dataran ya dengan program rasa ni. So kita orang terbagi pada 3 pasukan. Satu ialah lori lah, pilot ni semua. Yang ni kita akan agihkan lah kepada tempat-tempat yang telah ditetapkan. Yang kedua, kalau boleh lihat kat sana, kita punya abang-abang sador tu, itu grup untuk kacau bubur lambuk lah. Dan yang ketiga, pengurusan lah. Pengunjung yang akan ada berbuka puasa dekat sini. Assalamualaikum, selamat petang, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Untuk peranan saya hari ini memasak bubur lambuk. Impak yang kami dapat pada petang inilah berkaitan tentang aktiviti bubur lambuk. Ya, salah satu impaknya ialah mengeratkan hubungan silaturahim di antara agensi lah. Di mana kita tahu pada petang ini pelbagai agensi telah bekerjasama, di antaranya iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, DBKL, Rela dan juga MSU. Betul. Oke, akhir kalam daripada kami, majulah Malaysia dengan penuh selamat. Daripada kami warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Oke. Program dengan komuniti, program CSR sangat dekat di hati Able Farm dan Eco Safalah. Kita memang sering melaksanakan program ni sepanjang tahun, dan walaupun bubur lambuk ni nampak hanyalah orang cakap semangkuk bubur lambuk, tetapi ia memberi impak yang sangat mendalamlah kepada masyarakat dan komuniti. Pengagihan bubur lambuk terbanyak oleh anggota beruniform. Acara bubur lambuk di bulan Ramadan ya, ini adalah acara yang sangat mulia. I think kita berkongsi rezeki dengan pelbagai masyarakat di luar sana. FGV juga adalah pengeluar beras aroma saji wangi, dan kita pun mempunyai pelbagai jenama seperti saji, premium, adalah gula perai yang digunakan di dapur-dapur untuk masakan di bulan Ramadan ni. Jadi kita ingin berkongsi bersama-sama masyarakat lah. Penglibatan KIB dalam program komuniti ini boleh memberikan impak jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Jangka masa pendek ialah dengan sumbangan yang diberikan, dengan aktiviti-aktiviti untuk menolong masyarakat dan komuniti sekarang ini. Tapi kalau impak masa panjangnya, kita boleh jadi pemangkin dan inspirasi kepada syarikat-syarikat lain, industri, rakan-rakan industri dan sukarelawan untuk turun padang untuk bersama-sama menjalankan aktiviti ini, dan ia akan memberikan impak yang lebih besar kepada komuniti dan masyarakat setempat, insya-Allah. Kita berharap program yang bermakna ini dapat diteruskan pada masa depan. Jadi Aji Show pun boleh memainkan peranan yang penting untuk menyediakan masakan yang sedap dan hidangan yang istimewa untuk masyarakat. Ya. Okey. Ya, Aji Show berharap pengguna boleh faham actually untuk menyediakan masakan dengan sedap dan mudah boleh pakai Aji Show sahaja. Ya, and Aji Show pun berharap membawa kegembiraan dan kebersamaan kepada masyarakat komuniti menjadi pilihan rakyat Malaysia. Yang berhad, tepukan untuk Encik Loman apa kami.
tagline yang kita keluarkan pada tahun ini, bersama lagi jadi. Jadi kalau kita buat bersama dengan penaja kita, bersama, dan bukan setakat penaja sahaja tau, kita ada rakan strategik macam bomba saya sebutkan tadi, Bulan Sabit Merah, kita ada MSU pun bersama-sama dengan kami. So bila kita bersama, insya-Allah lah segalanya akan lebih menjadi. Melalui program ini, kami berharap dapat mengingatkan masyarakat tentang pentingnya untuk saling membantu, dan kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua, dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay, bagi kami mesej yang mudah, kita ingin sebarkan semangat bekerjasama, kolaborasi dan gotong royong. So, ayuh semua masyarakat Malaysia bersama-sama kita gotong royong dan bekerjasama bagi impak supaya Malaysia lebih aman dan damai. Itu saja. Okey, terima kasih. Kami amat bangga lah, DPKL amat bangga dapat bekerjasama dengan ADITIF dan juga dengan yang telah mendapat kerjasama yang amat baik daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk bersama-sama kita dalam menyediakan makanan khususnya bubur lambuk untuk pengunjung-pengunjung, dan juga saya difahamkan ada 30 periuk yang boleh membuat 16,000 bekas bubur lambuk untuk diadakan di masjid-masjid, di PPR, kawasan-kawasan komuniti, dan juga di bazar-bazar, dan juga pengunjung yang ada di dataran mereka ni. Jadi Bulan Sabit Merah ini merupakan satu badan kemanusiaan yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen. Jadi kita ni merupakan memberi sokongan kepada masyarakat, kepada kerajaan untuk membantu masyarakat memberikan perkhidmatan kemanusiaan. Kami mengalu-alukanlah pihak-pihak untuk menjadi sebahagian daripada Bulan Sabit dan menjadi sukarelawan, menjadi ahli sukarelawan. Sama-sama kita turun padang dalam mana apa sekali aktiviti pun. Apabila ada bencana, apabila ada program. Jadi di situlah Bulan Sabit akan berada. Okey, untuk makluman lah ya. Bomba Kuala Lumpur memang sentiasa bersama dengan komuniti. Ya. Banyak program-program keselamatan kebakaran yang kita anjurkan. Di antaranya adalah kempen-kempen kesedaran berkaitan dengan keselamatan kebakaran di rumah. Lebih-lebih lagi sekarang ini.